Hai, selamat datang. Setiap tahun, para pelabur di seluruh dunia menantikan satu dokumen penting, laporan tahunan Berkshire Hathaway. Tapi, laporan untuk tahun 2025 ni, ia lain sikit. Ia bukan sekadar tentang angka. Ia tentang penyerahan batan, permulaan satu era baru dan gambaran pertama tentang masa depan syarikat gergasi ni tanpa Warren Buffett sebagai peneraju utamanya. Sebelum kita pandang ke depan, kita kena faham dulu asasnya. Dan kata-kata ni yang datang terus dari surat pertama Greg Abel sebagai CEO merumuskan segalanya. Ini bukan sekadar puji-pujian biasa tau. Ia satu pengakuan yang tulus dari pengganti Buffett sendiri tentang legasi besar yang perlu dipikulnya. Ia menetapkan nada untuk semua yang bakal kita bincangkan. Inilah dia soalan bernilai trilion dolar yang bermain di fikiran setiap pelabur. Macam mana rupa Berkshire Hathaway tanpa Warren Buffett? Susah nak bayangkan kan? Laporan inilah jawapan pertama kita. Jadi, jom kita selami sama-sama. Okey, ini rangka perjalanan kita. Kita akan mula dengan legasi Buffett, kemudian kita beralih ke era baharu di bawah Greg Abel. Lepas tu, kita akan tengok nilai-nilai teras yang tak akan berubah, kita kaji prestasi terkini, dan akhir sekali, kita tinjau cabaran masa depan. Jom kita mulakan. Bahagian pertama, legasi seorang legenda, di mana kita akan cuba memahami falsafah Buffett. Bila kita sebut legasi Buffett, ramai yang akan terus fikir pasal pulangan pelaburan. Tapi, laporan ini ingatkan kita tentang sesuatu yang lebih mendalam. Pencapaian terbesar dia sebenarnya ialah cara dia melayan pemegang saham. Bukan sebagai nombor, tapi sebagai rakan kongsi sejati. Cuba bayangkan, seorang CEO yang berkomunikasi dengan jujur, yang mengaku kesilapan sama kerap macam dia raikan kejayaan. Dalam dunia korporat sekarang ni, benda tu memang jarang berlaku. Dan ini dia strategi pelaburan beliau yang paling terkenal. Ia diilhamkan oleh pemain baseball legenda Ted Williams. Buffett ajar kita untuk jangan terburu-buru. Dia sabar menunggu peluang pelaburan yang betul-betul sempurna, macam tunggu bola yang elok dalam zon gembira dia. Dan bila peluang tu datang, dia akan bertindak dengan penuh keyakinan dan sangat tegas. Disiplin dan kesabaran inilah yang membina empire Berkshire. Sekarang, jom kita buka lembaran baharu. Laporan ini secara rasminya memperkenalkan kita kepada Greg Abel, individu yang sekarang ni memegang tugas yang amat besar, warisan daripada mentornya. Greg Abel memulakan suratnya dengan satu pengakuan yang sangat jujur dan rendah diri. Dia tak berpura-pura. Dia tahu betapa besarnya kasut yang perlu diisi dan petikan ini menunjukkan kepada semua pemegang saham yang dia sedar sepenuhnya tentang legasi yang perlu dia teruskan. Mesej utama daripada Abel sangat jelas, kesinambungan. Dia beri jaminan yang tiang seri kejayaan Berkshire, iaitu budaya dan nilai-nilainya, takkan berubah. Jadi, ini bukan satu revolusi tapi lebih kepada evolusi yang berpegang teguh pada prinsip teras cara Berkshire. Bahagian ketiga, nilai teras tidak berubah, rangka kerja operasi Berkshire. Dan kalau nak tahu, sokongan ni datang dari sumber yang paling dipercayai. Mendiang Charlie Munger, rakan kongsi Buffett selama berdekad-dekad, dah pun meramalkan perkara ni pada tahun 2021 lagi. Kata-kata dia, Greg akan mengekalkan budaya itu adalah jaminan paling padu untuk para pelabur bahawa DNA syarikat berada di tangan yang selamat. Inilah dia 6 nilai tersebut. Model pengurusan teragih yang memberi autonomi, integriti tanpa kompromi, kekuatan keuangan yang kukuh, disiplin dalam peruntukan modal, pengurusan risiko yang teliti, dan kecemerlangan operasi. Abel tekankan, nilai-nilai inilah punca kejayaan Berkshire, bukan hasilnya. Dan bila sebut pasal integriti, petikan dari Buffett ni memang merumuskan segalanya. Hilang duit syarikat, saya boleh faham. Hilang walau secebis reputasi syarikat, saya akan bertindak kejam. Ini adalah prinsip yang tak boleh dirunding dan ia kekal jadi panduan utama di Berkshire. Dan inilah rupa kekuatan kewangan mereka. $370 bilion dalam bentuk tunai dan perbendaharaan AS. Laporan ini menggambarkannya sebagai kunci kira-kira umpama kubu. Tapi duit ini bukan untuk pertahanan semata-mata tau. Fikirkan ia sebagai serbuk kering, sumber dana gergasi yang sedia digunakan untuk bertindak dengan pantas bila pasaran bergolak dan peluang pelaburan yang hebat muncul dengan harga diskaun. Baiklah, selepas kita sentuh pasal falsafah dan nilai, jom kita tengok hasilnya. Macam mana prestasi kewangan syarikat pada tahun 2025? Angka utamanya ialah $44.5 bilion dalam pendapatan operasi. Laporan ini tekankan yang pendapatan operasi, bukannya untung bersih, adalah ukuran terbaik untuk tengok prestasi sebenar perniagaan syarikat dari tahun ke tahun. Kenapa? Sebab ia tak dipengaruhi oleh turun naik pasaran saham yang tak menentu tu.
Jadi dari mana datangnya $44.5 bilion ni semua? Slide ni tunjukkan kekuatan sebenar Berkshire, kepelbagaian. Peniadaan insurans memang nadi utamanya, tapi cuba tengok sokongan padu dari enjin-enjin lain, pembuatan, perkhidmatan, landasan kereta api dan tenaga. Inilah sebab modal konglomerat mereka ni sangat berdaya tahan. Kalau anda nak satu bukti prestasi yang paling jelas, inilah dia. Sejak tahun 1965, pulangan tahunan compound Berkshire adalah 19.7%. Cuba bandingkan dengan pasaran biasa, S&P 500, iaitu 10.5%. Itu hampir 2 kali ganda setiap tahun selama 60 tahun. Inilah bukti mutlak kuasa falsafah pelaburan jangka panjang mereka. Akhir sekali, jom kita lihat ke hadapan. Laporan ni bukan sekadar cerita yang indah-indah saja, tapi ia juga sangat jujur tentang cabaran yang menanti di bawah kepimpinan baharu. Laporan ni sangat terbuka tentang cabaran terbesar mereka, saiz. Senang cerita, bila kapal anda dah sebesar Berkshire, memang sangat susah nak buat pusingan besar dengan cepat. Nak cari pelaburan bernilai berbilion dolar yang boleh beri impak besar adalah jauh lebih sukar berbanding mencari pelaburan bernilai beberapa juta dolar. Macam yang diorang sendiri akui, matematik pengkumpulan kini mula bekerja menentang mereka. Jadi apa strategi mereka untuk hadapi cabaran ni? Ada 4 langkah utama. Pertama, kekalkan insurans sebagai enjin teras. Kedua, pacu kecemerlangan operasi dalam semua bisnes lain. Ketiga, sentiasa kembangkan portfolio pelaburan ikut peluang yang ada. Dan keempat, pulangkan modal kepada pemilik melalui pembelian semula saham bila harganya menarik. Jadi, matlamat utamanya tetap sama, untuk tingkatkan nilai pesaham dalam jangka masa panjang. Walaupun kemajuan tu mungkin datang sikit-sikit, fokusnya adalah pada pertumbuhan yang stabil dan sentiasa menguruskan risiko kerugian. Satu pendekatan yang sangat pragmatik dan berdisiplin. Dan Abel mengakhiri suratnya dengan satu janji yang sangat peribadi. Ini bukan tentang keuntungan suku tahunan akan datang. Ini tentang membina legasi untuk generasi masa depan. Hasrat beliau adalah supaya pemegang saham hari ini dan juga waris mereka akan berbangga melihat sebuah syarikat yang lebih kukuh pada masa hadapan. Laporan ini melakarkan gambaran sebuah syarikat yang memang dibina untuk bertahan lama. Tapi persoalan utamanya kekal. Adakah budaya yang dibina selama 60 tahun ini betul-betul cukup kuat untuk membawa legasi ini ke 60 tahun yang akan datang? Jawapannya akan menjadi salah satu kisah perniagaan yang paling menarik untuk kita saksikan dalam dekad-dekad mendatang. Terima kasih kerana bersama saya.